Kau miskin sebab kau malas. Saya ada satu cerita. Ini nama dia Mike Black. Dia claim dia ni adalah seorang jutawan hasil daripada usaha dia sendiri. Jadi dia nak buktikan dengan usaha yang rajin, yang tekun, berdedikasi, ada ilmu, disiplin, maka kau boleh berjaya. Jadi itulah resepinya, kata dia lah. So apa yang dia buat pada tahun 2019, dia buat satu kerja gila guys. Dia pilih untuk jadi gelandangan. Dia buatkan diri dia betul-betul macam gelandangan. Dia resetkan diri dia. Dia hanya ada cash lebih kurang dalam $100, sepasang baju dan juga smartphone. 3 benda ni saja. Dan dia bagi tahu dalam masa 1 tahun dia boleh bina kekayaan sehingga capai $1 juta. Dolar bukan ringgit. So simple je pada dia, skill akan mengatasi semua kekurangan-kekurangan tu. Dia nak buktikan orang malas ni sebab tu tak berjaya. So apa dia buat? Dia usaha memang kau-kau lah. Jadi ultra rajin, dedikasi. Dia nak beat segala kesusahan yang dia ada sekarang ni. So apa yang dia buat? Bulan pertama dia pergi ke website Craigslist. Kat situ kebanyakannya mereka nak let go furniture secara percuma. So dia ambil furniture tu, dia pergi jual. So daripada situ dia dapat pendapatan. Bolehlah dia nak beli makanan, dia nak dapatkan tempat perlindungan, keselamatan. Dekat situlah dia mula ada income. So pada masa yang sama, bila dia dah mula stable sedikit, dia mulalah jadi middleman pula, orang tengah. Apa yang dia buat? Dia cari orang-orang yang boleh offer servis. Dia jumpakan klien dengan orang tersebut. So dia jadi orang tengah lah. Dia buat servis macam tu. So walaupun kita nampak perancangan tu nampak macam cantik, tapi di sini realiti mula berlaku. Hidup sebagai gerandangan ni tuan-tuan, kehidupan memang tak stabil. Tidur tak menentu, makan makanan yang tak sihat. Jadi apa yang berlaku? Masalah kesihatan mula muncul. Mulalah dia sakit gigi, berlakunya jangkitan, mula dah asyik sakit, dia mulalah letih berpanjangan. Jadi masalah-masalah kecil ni makin lama makin menjadi besar lah. Proses nak healing tu makan masa. Jadi bila badan dia dah lemah, fikiran pun mula terjejas. Jadi apa keputusan yang dia buat? Kebanyakannya tak tepat lah. Keputusan berdasarkan daripada pendek akal. Dia mula terdesak, short term basis kan. Jadi long term vision yang dia kata dia nak kumpulkan kekayaan 1 juta tu lama-lama dah mula start tak relevan dah. Dia lebih kepada dia terdesak untuk survival harian saja. Jadi ini yang biasanya berlaku kepada majoriti orang yang susah. Biasanya orang yang susah ni bukan dia tak ada impian dia nak ubah hidup, tapi biasanya kerana kelangsungan hidup, terdesak keperluan, dia nak membayar hutang dan sebagainya. Dia lebih kepada dapat pendapatan tu untuk survival. Dia tak macam orang yang senang, yang asalnya dia memang dah selesa. Jadi dia ada fikiran yang tenang, yang stabil untuk dia nak fikir untuk membina kekayaan. Jadi kita balik kepada kisah dia tu kan. Jadi disebabkan dia stres kan, dia menghidap satu penyakit nama dia autoimmune syndrome. Memang masa tu diri dia pun dah tak sihat dah. Jadi nak kumpul kekayaan 1 juta tu dah memang dah dilupakan lah. So akhirnya dia kembali balik jadi manusia yang biasa. Dia memang ada bisnes dia lah, satu agensi pembangunan software, nama dia Toll Media. Jadi dia kembali kepada asal lah. Cuma bezanya dia dulu dengan sekarang, tak adalah dia claim dia jutawan daripada zero dan sebagainya. Tapi sebenarnya tak adalah dia gagal langsung. Dia dalam masa 11 bulan tu dia dapat kumpul 64,000. 64,000 USD. Kira hebat lah. Sekarang barulah dia nampak bahawa kejayaan ni bukan semata-mata pada kerja kita yang hustle saja. Dia belajarlah bahawa berhentilah mengatakan orang yang miskin ni, dia ni malas, kurang disiplin dan sebagainya. Kadang-kadang kita tengok orang miskin ni dia tak ada visi, dia tak ada fikir jauh kan. Padahal sebenarnya ramai je orang miskin dekat luar sana. Mereka ni gagal dalam usaha membina kekayaan sebab banyak faktor. Kesihatan yang tak stabil, persekitaran yang menekan, kekangan masa, fikiran yang selalu terbeban dengan masalah-masalah keluarga. Hidup susah kan? Jadi sebenarnya elemen untuk kita nak membina kekayaan ni yang paling penting adalah kestabilan. Bila kita ada kestabilan, kita ada sokongan keluarga, sokongan financial, kesihatan, masa, barulah financial freedom tu boleh datang. Kalau tak ada benda-benda tu, memang just fikir untuk survive je lah. Nak bayar hutang, nak mencari masa dan ruang untuk nak bernafas sekejap untuk recharge. Inilah yang berlaku pada orang-orang yang susah sebenarnya. Inilah kebenaran yang jarang diceritakan dalam sesuatu kisah kejayaan. Hakikatnya kejayaan ni dia tak akan berlaku hanya semata-mata pada usaha keras ataupun ilmu kan. Rezeki ni sebenarnya dia juga datang daripada tulis dekat ruang komen. Jadi saya pesan juga kepada diri saya kan, bila kita ni dah berjaya, jangan kita sombong, jangan kita mendabik dada. Jangan ingat kita ni berjaya disebabkan oleh kita ni sendiri rajin, bagus dan sebagainya. Dia tak hanya datang dengan satu benda saja, dia datang dengan package. Wallahualam.